Pada hari yang cerah, saya pergi ke taman permainan bersama rakan-rakan. Kami sangat seronok bermain buaian sambil ketawa riang. Di tepi taman, terdapat seorang pakcik menjual ais krim yang lazat. Kami membeli ais krim berperisa stroberi dan coklat. Selepas itu, beberapa orang budak lelaki bermain bola sepak di padang yang luas. Mereka berlari-lari mengejar bola dengan penuh semangat. Kemudian, dua orang perempuan mencuba permainan jongkang-jongkit. Mereka berasa gembira ketika naik turun bersama-sama. Ada juga kanak-kanak yang sedang berbasikal di laluan khas. Mereka pandai mengayuh basikal dengan pantas dan selamat. Pada waktu senja, seorang ibu menolak kereta sorong bayi dengan cermat. Taman permainan sungguh menghiburkan dan penuh kenangan manis.